Aku sebenarnya dari tu duta nak mahala ke Setia Alam. Sampai dekat Bukit Gelutong ni hari ni aku tengok budak ni jalan kaki nak mahala ke Kelang lah. NQM Kelang. Aku ingat dia tertinggal bas. Aku pusing dekat tu Setia Alam, dia datang tanyalah. Aku kod dia duduk sana boleh aku pick up and dia hantar je lah. Adik nak pergi mana? Balik. Dari mana? Okey. Ha? Tak bentar. Okey, tu apa? Okey tak? Ayah tahu dia kamu. Ha? Adik. Adik dari mana? Bukit ke apa? Tak ingat nama. Adik tak ingat nama? Duduk mana? Bukit Subang. Bukit Subang. Subang. Bukit Subang dekat mana? Nenek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab saya tadi ya, Acik Adi naik daripada sana pusing tengok. Tengok apa? Tengok adik jalan kaki dah nak pergi mana? Tengok tu. Alamat rumah. Nombor telefon ayah tahu? Nombor telefon mak tahu. Telefon mak. Pakai sibet. Allahu Akbar. Hello? Baik. Siapa ni? Firas. Kenapa Firas? Okey, tadi waktu naik bas tu kan? Dia salah hantar pergi sekolah Bukit Telunjung kot. Tadi waktu naik bas tu, dia salah hantar pergi sekolah lain. Dia jalan pergi sekolah lain? Ya. Dekat sekolah lain? Tak. Dia salah hantar. Dia salah hantar orang bas tu. Dia tak tahu dia turun kat mana? Tahu. Dia ingat dia nak putih kejap. Dia ingat dia nak putih kejap. Kenapa dia ingat dia nak putih kejap? Betul dia turun kat mana ni? Bukit Telunjung. Balik? Yang jalan Batu Desa Abdul Bangun lah. Sini saya cakap. Assalamualaikum Cik Puan. Waalaikumsalam. Okey, macam ni saya daripada KL tadi nak mahala ke balik Setia Alam. Saya dah mahala ke Setia Alam. Saya nampak anak Cik Puan ni sebelah jalan. Anak Cik Puan apa ni? Boleh tak Cik Puan drop map rumah? Saya hantar balik rumahnya. Okey, sebab saya tak ada sana sama. Alamat ada tak alamat? Taman Bukit Subang. Boleh bagi alamat penuh ke? Nanti saya masuk tu. Baik. Maaf je. Tadi nak cakap apa dia? Nak minta maaf je. Okey. Baik. Bukit Subang tu Setia Alam ke apa? Tak tanya orang tadi. Lain tu Bukit Subang. Ya, faham. Ini tu kat sini. Aku Setia Alam tu mana itu kat sini? Tunggu apa? Tunggu mak awak. Mak dia WhatsApp alamat. Sekolah petang ke? Sekolah petang. Mana satu? Dia masuk. Ha? Dia masuk. Terima kasih bang. Bye.